Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu minta izin nak tengok jenazahnya. Masya Allah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Azir? Hai Johan. Kamu pun membeli juga? Mak kamu tak masak ke? Mama saya tak sihat sikit, bang. Saya cakap dengan dia beli je, senang. Kat rumah tu duduk 2 orang je. Ni abang datang sini ni, kakak tak masak ke? Kakak kamu tu mana pernah masak? Tok Adi sihat? Apa saya tanya Tok Adi kat saya pula? Saya bukan duduk dengan dia. Hai, abang dengar macam-macam pasal mak kamu dengan Tok Adi. Pasal kamu pun ada. Ini yang saya tak suka ni, bang. Cerita apa pula ni? Orang cakaplah, hubungan mak kamu dengan Tok Adi tu makin rapat, makin intim. Mungkin nak dirapatkan lagi. Takkan kamu tak tahu pula, ramai dah orang bercakap. Tak adanya, bang. Semua tu tak betul. Mama saya tu waras lagi nak ada apa-apa hubungan dengan Tok Adi tu. Mama saya tu boleh berfikir lagi, bang. Abang tak payahlah nak percaya cakap dia orang tu semua. Hai, kamu ni macam marah aja. Abang ni bukan apa. Abang cuma sampaikan aja apa yang abang dengar, Johan. Janganlah marah pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengah tidur kan? Aku juga apa? Tu orang suruh datang minta derma lah, bang. Derma. Tak ada. Ha? Duit? Saya tak ada duit, bang. Semua duit saya abang ambil. Saya tak ada duit langsung. Bini pun bodoh. Aduh. Ni aku dia. Waalaikumsalam. Tok, minta maaf dah lambat sikit. Tak apa. Kami datang ni wakil dari surau kita tu. Kami datang ni biasalah nak minta derma ikhlas untuk diperbaiki sikit surau kita tu. Derma berapa banyak tu? Ikhlas ni tak bolehlah kita nak berkira. Terpulanglah pada Encik Murad. Bagi berapa-berapa pun kami terima. $50 cukup? Alhamdulillah. Encik Murad ni kalau bab-bab menderma bersedekah dekat kampung kita ni tak pernah tak bagi. Baguslah macam tu Encik Murad. Ini resipnya. Tok,
Saya ni pun orang kampung ni juga. Jadi selagi saya boleh derma tu saya dermalah. Ada lebih, bagi lebih. Ada sikit, bagi sikit je lah. Baguslah kalau macam tu, Encik Moran. Menderma, menolong orang susah ni besar pahalanya. Kami minta diri dululah ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lagi? Aku baru tidur kan. Apa pasal nak kejutkan aku? Ha? Oi! Ani! Kau main lah. Sialah kau. Aku tumbuk kau pecah muka kau kan? Hei! Aku dah tidur kan? Kau kerja kau faham? Hei! Bodoh punya monyet. Aku tengah tidur lah. Kau nak apa? Ya Allah, abang. Mana ada hari ni kejutkan abang? Saya tidur dekat sini dari tadi lagi. Abang tak nampak ke keadaan saya macam mana? Dengan muka lebam semua, nak bangun pun tak larat. Sebab teruk kena kerjakan dengan orang tu, bang. Hei! Kau cuba kurang ajar. Dia bayar lebih ke aku. Duli apa aku? Besok malam, dia nak engkau lagi. Kau kena kerja betul-betul. Kau faham? Ha? Aku ni laki engkau. Kau buat apa yang aku suruh. Kau faham? Abang, Aini ni isteri abang. Kenapa abang nak buat ini macam ni? Kau ngajarlah monyet ni. Kau melawan cakap aku, ha? Hei, kau melawan cakap aku, ha? Hei, kau dengar tak? Ha? Hei! 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 Johan, mari makan. Kenapa Johan? Demam ke? Mama tengok kamu tak sihat. Itulah. Pening kepala sikit, Ma. Dah makan ubat? Dah. Kejap lagi baik dah tu. Johan, Mama tengok Johan macam ada masalah. Cuba bagi tahu Mama kalau ada masalah. Cakap dengan Mama. Mana tahu kok Mama boleh tolong. Tak ada apalah, Ma. Mungkin minggu ni Johan busy sikit. Baru je habis exam. Tu yang kepala otak tu bergegar sikit. Pening kepala. Mak jangan risaulah. Ni, besok malam dekat surau rumah kita ni ada buat kenduri arwah. Jadi Mama ingat Mama nak pergilah. Naklah campur dengan orang kampung ni. Kalau boleh Mama ingat nak ajak Johan pergi sekali. Tengoklah. Kalau Johan dah sihat nanti, Johan pergilah. Yang Mama nak pergi kenapa? Ni mesti pasal Tok Adi tu kan? Entah-entah hang tua tu nak ajak Mama. Johan, buat kenduri tahlil arwah dekat surau tu semuanya orang kampung dijemput. Ha, kalau Tok Adi datang ke tak datang ke tak ada masalah. Ha, kenduri arwah tu pun nak diteruskan juga. Tak baiklah Johan tuduh Mama yang bukan-bukan macam tu. Entahlah, Mama. Johan dah mula rasa yang orang kampung sekarang ni cakap pasal Mama dengan Tok Adi tu. Sekarang ni memang benda baik, Ma. Tapi nanti kita tak tahu benda tu jadi buruk. Tahu-tahu je lah kan. Kalau janda dah jumpa dengan duda, Mama pun tahu kan. Johan, Mama ni dah berumur. Mama tahu batas-batas je. Yelah, Ma. Dia bukan apa. Dia nak ingatkan je. Dah lah makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
izin nak tengok jenazah ni. Masya Allah. Saya mintalah pada semua yang hadir di sini, sama-samalah kita simpan apa yang kita lihat tadi. Ya. Janganlah dicerita pada orang lain. InsyaAllah kita akan mendapat rahmat jika kita menjaga air si mati. Yunus, mari kita ukur mayat ni. Lepas ni nanti boleh dimandikan jenazah ni. Tok, kenapa sampai macam ni ya? Saya tahu arwah suami saya memang seorang lelaki yang cukup baik. Kenapa sampai macam ni balasan yang dia dapat? Setiap yang terjadi itu ada sebab musababnya, Cik Aini. Allah lebih mengetahui apa yang telah dilakukan oleh arwah. Bersabar dan berdoalah untuk kebaikan arwah. Murad, kamu ni lah tu tengok. Mana-mana ada majlis kebajikan dekat kampung kita ni, muka kamu mesti ada kan? Alah, benda kecil je tu. Lagi bulan ni tak kerja. Bukan senang tu nak dapat pahala sunat ni. Susah nak jumpa orang yang berfikiran macam kamu ni. Kalau semua orang kampung kita ni berfikiran macam kamu, hai, meriahlah kampung kita ni. Yelah tu. Setiap manusia ni tak sama. Cara pemikiran pun berbeza. Itulah yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala ni. Siapa buat dia dapatlah. Siapa tak buat dia tak dapat. Betul apa yang kamu cakap tu, Murad. Perbuatan kita ni biasa kerja zarah sekalipun. Sama ada baik atau buruk. Semuanya tu tetap akan mendapat balasan. Itu janji Allah. Kita tak boleh nak lari. Dan kita tak boleh nak cakap. Selagi ada tulang pak kerak saya ni yang masih mampu bergerak tu, insya-Allah apa saja majlis yang melibatkan orang kampung, saya akan turut serta tu. Yalah, nak tolong yang besar tak mampu tu. Tolong yang kecil-kecil macam ni je lah. Apa yang kamu tunjukkan ni dah bagus dah, Murad. Dah lah. Mari kita teruskan kerja kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Sudahlah tu. Yang penting sekarang ni kita uruskanlah jenazah ni dulu. Jadi marilah sama-sama kita berdoa supaya roh arwah ni sejahtera di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Aini tak nak bang. Kenapa abang nak buat Aini macam ni? Aini tak nak bang. Kau ikut je lah lelaki ni. Tak payah banyak dah kat aku. Tapi abang, kenapa abang nak lacurkan isteri abang sendiri? Ni saja cara boleh dapat duit. Ha? Kau boleh buat kerja lain nak jadi bibik? Kau sanggup? Ha? Tapi abang, Aini isteri abang. Kenapa abang nak jatuhkan maruah isteri abang sendiri? Sebab kau bini aku lah kau kena ikut cakap aku. Ha? Kau tumbuk ke pecah muka kau ke sini kan? Abang kejam, abang. Abang bukan manusia tau. Abang patut digelar binatang. Mana ada suami yang sanggup nak lacurkan isteri sendiri? Abang sanggup makan hasil isteri sendiri, abang. Diam! Kau nak saipak kau ke sini kan? Ha? Pijak kau. Kau masuk cepat. Masuk! Cepatlah. Kata lama tunggu tu. Ha? Malam kelam tangis hujan. Abang, Aini tak nak, bang. Aini tak nak buat benda tu kutuk ni lagi, bang. Tolong, bang. Jangan paksa Aini. Aini lebih rela mati, abang. Abang. Mati apa bendanya? Ha? Kau cantik kan? Kau kena kerja. Kalau kau tak kerja, macam mana aku nak ada duit? Tapi abang, apa salah Aini? Kenapa abang nak jual Aini? Kenapa abang nak buat macam ni? Apa salah Aini, abang? Kenapa abang sanggup makan hasil isteri abang sendiri? Cakap tumbuk kang ha. Kau kerja je lah. Kau melawan cakap aku. Kau tu bini aku. Kau kerja je. Tak apa, abang. Kalau dah ini nasib Aini, Aini terima. Aini dengar. Aini patuh cakap abang. Tapi abang ingat, abang akan menyesal seumur hidup. Aini takkan maafkan abang. Aini takkan maafkan abang. Abang binatang. Oh, macam kau nak sumpah aku belan. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Dan bahawasanya kamu akan disempurnakan pahalamu di hari kiamat. Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah dia orang yang beruntung. Tok Adi, saya ada hal sikit nak cakap. Kenapa boleh jadi sampai macam tu ya, Tok Adi? Arwah Abang Murad tu baik sangat orangnya. Saya susah nak terima kenyataan sebab dia mati mengejut sangat. Tapi Tok, kenapa mayat dia boleh berubah sampai macam tu sekali ya? Tok percaya Aini seorang isteri yang baik. Seorang isteri yang tahu menyimpan rahsia suami. Sebenarnya Tok, arwah Abang Murad banyak berdosa dengan saya. Saya rasa susah saya nak maafkan dosa dia. Tapi saya taklah kejam sangat sampai minta mayat dia berubah jadi binatang ke apa. Dia kejam tu, dia lacurkan saya. Dia dera saya, pukul saya. Dan mungkin salah saya juga. Sebab saya pernah terlepas cakap yang perangai dia jauh lebih teruk dari binatang. Astaghfirullahalazim. Rupanya selama ni dia berselindung di sebalik kebaikan supaya orang tak tahu kejahatannya.
Masya Allah. Tapi apapun yang dia dah buat, kita berdoalah moga Allah ampunkan dia. Sudahlah tu. Aini pun kena teruskan kehidupan juga kan. Dah. Allah bersabar. Saya balik dulu ya, Tok Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Tok Adi. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir masa takbir Isa kurban cinta kerananya pilihan akhirnya takbir cinta kurban memberinya lebih makna pada janjiku di dalam doa. Ku memanggil menaruh nukar